Ya Allah, aku ni nak buat live tak senang duk riuh. Sayang, sayang, sayang. Ni, ada orang, jangan teriak lah sebenarnya. Dia kata Mami ni garang sangat dengan Aisyah. Ni, ada orang DM Mami nak jual tiket tu RM35,000. Oh, Mami jual Hafal lah beli tiket F1 kat hang. Sayang, sayang, sayang. Cerita pun pening ya bila Aisyah tak dapat beli lagi tiket F1 tu ya. Mana taknya cerita kena jual kereta Hava dulu baru boleh beli tiket F1 tu. Ya Allah, aku ni nak buat live tak senang duk riuh. Sayang, sayang, sayang. Ni, ada orang, jangan teriak lah sebenarnya. Dia kata Mami ni garang sangat dengan Aisyah. Ni, ada orang DM Mami nak jual tiket tu RM35,000. Oh, Mami jual Hafal lah beli tiket F1 kat hang. Sayang, sayang, sayang. Rosid kena update ni, dah dapat beli ke belum tiket F1 untuk Aisyah tu ya. Aisyah dah tunggu dah tu. Ya Allah, aku ni nak buat live tak senang duk riuh. Sayang, sayang, sayang. Ni, ada orang, jangan teriak lah sebenarnya. Dia kata Mami ni garang sangat dengan Aisyah. Ni, ada orang DM Mami nak jual tiket tu RM35,000. Oh, Mami jual Hafal lah beli tiket F1 kat hang. Sayang, sayang, sayang. Mahal juga rupanya ya tiket F1 ni sampai 35k. Patutlah cerita pening nak beli tiket F1 Aisyah ni ya.